Okey bang, mari bang. Akak, mari kak. Saya nak tunjuk bahagian atas dia ni kak. Dia macam ni. Kita masuk master dulu lah. Lampu belum dipasang lagi. Master. Okey, master bedroom dia macam ni lah rupa dia bang. Okey, tapi design dia tu yang kita nak bagi tahu dekat sini. Design dia tu yang wow. Duduk dekat Malaysia, tapi design dia ala-ala Eropah. Okey. Macam duduk UK lah. Masuk tandas. Okey. So, cara buka dia macam ni saja. So, ada satu hanging, dua hanging. Hanging belum letak bawah. Lepas tu ada satu para dekat sini. Okey. So, masuk bahagian sini. Bahagian sebelah sini bang. Kita tak payah cerita banyak bang. Tengok barai dah tahu bang. Tengok engsel kita guna empat engsel supaya tahan beban dan tidak melengkung. Semua ni kita menggunakan metode soft close. Soft close. Tengok katalog belum ambil lagi dengan customer ni. Kita tinggal lah di tu, kita tinggal katalog. Belum angkat lagi tengok. Belum angkat lagi sebab dia nak pilih color kan waktu malam bincang suami isteri. Okey. So, ni belum pasang. Belum pasang, nanti kita pasang. Okey. Untuk master bedroom, jom kita pergi ke bilik. Bilik 1. Okey ni, bilik 1 dia. Masuk dah wow dah. Open chef dekat bahagian sini. Okey. Ada 4 pintu dekat sini. 4 pintu. Ni bilik anak dia. Bilik anak dia So dekat sini dah ada lampu. Dia masuk color dia dengan apa ni? Dia punya kipas. Color oak. Color oak. Cream macam tu. Okey. So untuk yang ni kombinasi dua color. Kalau cantik komen cantik dekat bawah bang. Termasuk okey, tepi. Termasuk dengan study. Study table ni. Kita boleh tengok area luar sana. Tadi kita masuk bilik ni kan. Masuk bilik ni, okey. Dia color hijau. Cantik tak? Nampak situ. Dia punya comel dia. Okey. Kita masuk bilik anak perempuan dia. Ini dia. Memang color pink. Pink lah sangat. Okey. So bawah bentuk curve, sini pun curve, semua curve lah. Supaya budak tak terlanggar lah. Tak adalah dari segi bahaya tu tak adalah dekat sini. Okey. So konsep dia, tema dia dua color, kombinasi yang sempurna. Color coklat dan juga color pink. Okey. Yang ni kita baru spray. Untuk handle ni baru spray sebab tu kita menggunakan tape. Kita jaga kualiti barang tu bang. Kualiti barang bang. So boleh nampak dekat situ. Sama tak color dia? Sama tak? Sebab handle macam ni susah, jarang orang buat. Kadang-kadang orang pakai yang bertangkal sahaja. Okey. So di dalam dia seperti biasalah. Ada hanging, ada shelf father. Okey. So dekat sini pun sama. Ada 3 drawer, belum pasang handle lagi. So ada satu hanging dekat bahagian sini. So bahagian atas tu kita boleh letak luggage, selimut apa semualah. Okey. So dekat sini sekejap adik. Okey, lebih kecil berbanding bilik 1. Okey, yang ni bilik 2. Berbeza lebar dia. Okey. So, boleh healing juga. Tengok 7-Eleven, Simstar, Zoo Cafe, Mr. DIY. Okey. Sambil-sambil study dekat bahagian sini. Okey. Korang nak Bos Akil belanja area mana lagi? Sepang dah. Sungai Buloh dah. Mana? Melaka dah. Negeri Sembilan dah. Dekat mana lagi? Cuba. Kita sekarang ni nak Johor je. Kita sambil-sambil healing. Bahagian Johor dan Singapura. Okay? Kita cover seluruh Semenanjung termasuk Singapura, Langkawi, Sabah, Sarawak. Okay? Korang tag saja. Kena bajet, kita luncur geng. Apa-apa pun geng, janji jual. Korang komen dekat bawah. Wow ke tak wow. Okay? Bos Akil gerak dulu. Baik. Jom.